Five podcast series. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Five podcast series. Dah lama kan? Dah lama kalau you all perasan ke, you all tak perasan ke, nak bagi tahu juga. Dah lama kita tak bersama dalam Five podcast series ni. Rasanya last kali kita buat Five podcast series ni last year. I pun tak ingat bulan berapa. Masing-masing sangat sibuk. Ini pun ad hoc. Ad hoc saya berjaya menangkap kita punya tetamu hari ni special sebab sebelum ni kita ramai panggil panel daripada kalangan staff, pensyarah dan juga alumni, dan kali ni saya berjaya. Sepatutnya saya tangkap diorang ni awal lagi tapi hari ni saya terpaksa tangkap diorang dalam waktu exam week. Jadi bersama kita hari ni kita ada dua tetamu istimewa. Okay, first kali saya perkenalkan Laila. Laila pelajar tahun 2 Bachelor in AI. Hai, apa khabar Laila? Hai, khabar baik doktor. Okey, dan tetamu kedua kita, saya minta Laila tolong tangkapkan. Okey, tetamu kedua Okey, kita. pelajar tahun 1 Akif Azlan. Apa khabar Akif? Okey, khabar baik doktor. Doktor, Okey. khabar baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi ditangkap oleh saya dalam pada last minute, dalam pada sibuk-sibuk exam week, tengah demam exam ni. Okey, sudi untuk bersama kita dalam Five Podcast Series tahun 2026. Alhamdulillah, tahun baru. Inilah Five podcast yang pertama yang saya berjaya tangkap you all. Okay, so Laila, first of all, okay, Laila dan Akif lah kedua-duanya. Saya nak tanyakan, saya biasa dalam kelas saya selalu share dengan student saya, check in perasaan. Suspend. Suspend aku lah. Okay, sekarang ni tengah rasa apa you all berdua, Laila dan Akif? Tengah rasa apa sekarang ni? Cuba share dengan saya. Akif, nak cakap dulu ke? Kalau saya, kalau sekarang ni minggu exam, dia ada rasa ingin tahu apa yang the next paper, ada rasa excited, ada rasa takut sebab ni antara the first lah fakulti kan in Malaysia. So kita tak tahu apa-apa, kita tak boleh buat seperti mana yang orang lain buat, boleh bagi past year questions. So macam itulah. Okay, Laila pula? faham. Kalau Laila pula, dia banyaknya mengantuk lah. Sebab kita selalu malam-malam kita berjaga, main game. So minggu akhir ni selalunya ada jenis yang macam Akif, mungkin dia study awal. Tapi Laila dia study lambat. Dia sehari sebelum tu dia baru study. Macam tu. Ini lambat sikit. So dia belum dia ada takut jugalah, takut bila kita dah lambat kan, kita takut kita tak boleh buat. Macam tu. It's okay, it's good kan, bagus. Akif dan Laila dan kawan-kawan lain nanti boleh sharekan kawan-kawan lain. Kita kena sedar diri kita rasa apa. Kalau tak nanti hidup macam zombie, tak ada perasaan. Okay, balik, patutnya saya kena tanya soalan ni dulu. First of all, kenalah perkenalkan diri. Saya tanya perasaan terus pula. Okay, perkenalkan diri, nama siapa, nak panggil apa, daripada mana, apa-apalah yang you rasa you nak audience Five podcast series ni nak tahu pasal you. Okay, mungkin kita start dengan ladies first. Laila dulu, cuba perkenalkan diri. Boleh. Okay, nama diberi Laila Suhaila binti Muhammad Farizul. Currently going on for year 2 in Bachelor in AI, and apa yang boleh tahu pasal saya? Saya suka main game malam-malam. Itu dia. Exam week pun? Ya, betul. Hanya ni. Kita main. Okay, itu je lagi? Ada apa lagi nak perkenalkan diri? Rasanya itu saja kot. Ada lagi ke? Boleh panggil Laila. Okey, terima kasih Laila. Okey, silakan Akif, perkenalkan diri anda. Nama saya Akif Firdaus bin Azlan. Boleh panggil saya Akif. Saya dari Kajang, so saya budak Kajang lah. Saya merupakan pelajar tahun 1 Fakulti AI. Okay. Apa hobi? Tiba. Hobi. Hobi saya sekarang ni apa yang saya selalu buat macam scroll lah, doom scroll TikTok. Doom scroll. Lagi satu suka merayau lah ke sana ke sini macam tu lah. Suka berjalan. Sama lah kita. Exam week juga buat benda-benda tu? Exam week pun doom scroll ke? Rayau juga?
kalau dah terperangkap, ya, doom scroll lah. Bahaya. Tapi tak apa. Nak sesekali nak release stress, main game, doom scroll, tak apa. Okay. Macam tajuk kita hari ni adalah sebenarnya mengenai demam final exam. You all tengah final exam sekarang ni kan. Daripada hari ni baru hari kedua. Start semalam hari Isnin hari ni. Hari kedua dan sehinggalah bila exam you all? 4 hari bulan. Saya 4 hari bulan. Untuk 4 hari saya, bulan 2. untuk saya Okay, 16. 6. Jadi around first week of February kan. Ada lagi 2 minggu, 3 minggu lagi, okay, untuk you menghadap final exam ni. So, kita nak tahu pasal realiti minggu peperiksaan di dalam perspektif Laila dengan Akif kan. Apakah cabaran yang rasanya, challenge yang terpaling besar rasanya dalam nak menghadapi ataupun sedang menghadapi final exam ni. Cuba tadi kita dah tanya Laila dulu, sekarang kita tanya Akif dulu. Apa Akif rasakan cabaran terbesar? Apa yang biggest challenge for you? Biggest challenge saya, seperti mana yang saya cakap di awal lah, sebab ni fakulti baru. So kita tak ada reference. So nak tak nak kita kena macam buat cara macam baca slide. Kalau macam ada slide kena baca semua slide. Ataupun kena tanya lecturer. Every lecturer kata-kata tu macam berharga lah untuk kita lah. So kena selalu jumpa dengan lecturer lah. Macam tu lah. Bagus. Good student ni. Bagus. Laila pula macam mana? Lain daripada saya lah. Tak ada lah. Apa challenge untuk Laila? Challenge untuk saya, saya rasa challenge untuk saya yang paling berat adalah diri sendirilah. Kita berbalik pada perasaan tadi, saya rasa bagi saya cabaran paling besar adalah bila kita procrastinate. Itulah yang cabaran terbesar dia, bila kita nak study tapi kita end up doom scroll, end up main game. Jadi kita bila dah nak dekat tu malam exam tu, kita dah jadi gelabah. So bila kita jadi gelabah, kita tak dapat info yang patutnya kita simpan. So esoknya kita jadi lagi gelabah. Macam gitu. So itulah cabaran paling susah bagi saya, adalah mengatasi keinginan untuk bersenang lenang. Jadi dengan cabaran yang you all share tadi tu, ada tak dia mempengaruhi you punya mental, contoh, atau menyebabkan you jadi kurang fokus dengan paper-paper yang you akan hadapi? Ada tak rasa perasaan tu ke, ataupun dia macam cabaran yang macam you boleh manage? Cuba cerita sikit, cuba share. Mentally memang kucak-kacir lah. Dia memang nampak nampak macam okey kan. Tapi sebenarnya dalam ni dia macam huru-hara dah tu. Macam yang SpongeBob running banyak-banyak tu. Ada macam tu dah dekat dalam tu. So itulah. So macam mostly adalah focus tu, lose the focus and the mental. Jadi kita jadi tak keruan, jadi stres, jadi tak boleh fikirlah nak study pun. Bila kita nak study tu kita kena betul-betul in the minds of kita nak study. So bila kita tak dapat be in that state, kita punya nota pun jadi berterabur, kita punya ini pun jadi berterabur. So itu masalah. Itulah yang datang sekali dengan dirinya yang procrastinate ni. Untuk Akif pula, dalam pada ketakutan, kerisauan, kertas-kertas yang baru, kos-kos yang baru kan. So macam mana dia mempengaruhi mental ke fokus Akif dalam nak menghadapi final exam ni? Hadapi dari segi mental saya macam saya terlalu fokus lah tentang perkara itu. Contohnya macam pagi pun saya fikir pasal exam, tengah hari pun fikir pasal exam, malam pun fikir pasal exam. So sebabkan tu saya tak ada fikir macam benda lain lah. Macam ada satu state macam hidup ni untuk exam tu. So itu macam agak membahayakan. So sebab kita ada macam banyak perkara yang patutnya kita kena fokus dalam hidup ni kan. Betul. Fokus sahaja kepada satu benda tu pun tak elok juga. Okey, daripada jawapan Akif dengan Laila tadi kan, saya boleh nampak dua pattern lah. Macam Akif
dia terlampau fokus sangat dengan dia punya academic parts tu. Macam dia punya life yang normal tu mungkin terpengaruh menjadi kurang normal. Dan Laila pula dia senang dipengaruhi secara emosi, serabut dan sebagainya. So antara dua tu kan, adakah boleh saya katakan bahawa macam Laila dia ada dua, akademik, emosi. Mana lebih besar challenge nak handle? Akademik punya anxiety tu ataupun emosi you yang tengah tak stabil pada masa tu? Akif, you nak start dulu ke boleh? You nak start dulu? Nah, Kalau saya, sebab emosi saya agak stabil. Oh, interesting. bagus. Agak stabil, macam tak adalah masalah. Macam kalau orang tanya saya ada tak masalah mental, dia macam tak ada lah. Mungkin sebab saya ada cara sendiri saya untuk nak release macam stres atau tekanan macam itulah. So sekarang ni yang macam masalahnya akademik lah. Akademik. Okay, Laila pula? Kalau saya pula saya tak tahu dia berbeza ataupun tak, tapi bagi saya dua-dua. Ini macam disebabkan stress of the academic, saya lagi stres memikirkan yang seterusnya. Meaning macam bila saya dah stres, saya nak kena study for this final exam, saya before nak study tu saya jadi lagi stres. Saya jadi lagi tak keruan. Saya perlu study. Tapi saya tak nak study. Tapi saya kena study. So dia jadi macam tu. So bagi saya cabaran yang lebih susah untuk diuruskan adalah maybe bit of both. Dua-dua sama je. Biasanya macam tu. You're influencing one another lah kiranya Yes, macam the tu. influence, betul. Okay, interesting. Baguslah kita ada panel tetamu daripada perempuan dan lelaki yang cara berfikir yang berbeza. Jadi mungkin boleh menjadi contoh kepada sahabat-sahabat kan. Kalau perempuan cope-nya macam ni, kalau lelaki cope-nya macam tu. Okay, membawa saya ke soalan seterusnya. Jadi you dah faham apa you punya stres kan. Jadi macam mana, apakah pendekatan Laila dan Akif dan strategi untuk handle the stress tu lah, dari segi pendekatan belajar ataupun kalau bila stress tu apa yang you all buat kan, walaupun mungkin tadi dah share sikit stress pergi main game, stress pergi doom scroll, tapi mungkin nak share lebih lagi macam mana approach you all. Kalau Laila approach macam mana, okay, Laila dah tahu Laila stress, Laila dah tahu Laila bukan jenis yang study ahead of time. So apa yang Laila buat personally, Laila set okay, contoh hari Khamis Laila exam, so Rabu dengan Selasa Laila dah ready untuk study. So malam-malam tu instead of the whole night Laila main game, Laila bahagikan masa untuk main game, ada masa untuk study. So Laila study dulu, reward dia saya main game. Macam tu. Game tetap tetap macam tu. Alright, itu approach Laila ya. Akif macam mana Akif? Akif macam mana? Kalau saya Mat study all the way. tak ada. Saya pun ada macam lalai juga. Macam kalau saya pun sama macam Laila, manage masa tu satu. Dan lagi satu untuk macam dari segi my mental, mungkin sebab saya selalu ulang-alik macam balik rumah. So kalau balik rumah tu saya jumpa family saya, so saya borak dengan family saya. Dengan tu saya ada, kalau ada macam benda nak complain, saya boleh luahkan. So daripada tu saya punya macam tekanan tu boleh release, so macam dah kurang dah. So saya dah baik dari segi tu. So saya tinggal macam akademik lah. Itulah saya cakap saya punya mental ni macam agak stabil. So tinggal akademik, tu je. Dan lagi satu, saya macam contohnya kalau ada macam tekanan, bak kata orang Johor macam mengulur, macam suka merayau sana sini. Sebab sambil saya sana sini tu saya ada macam fikir apa nak buat, apa yang lepas ni kena buat, apa yang masalah, macam itulah. Dengan pernafasan yang betul lah juga. So selalunya Akif belajar bila Akif study untuk exam tu selalunya? Saya pun ada penyakit juga, procrastinate tu. Mesti ada lah. Cuma yang saya boleh kata yang menolong saya sebab saya dalam kelas saya betul-betul fokus.
saya memang macam profesional lah. Macam dalam kelas saya tak suka macam macam main. Kecuali macam kalau lecturer tu ada bagi macam peluang untuk nak gurau, saya gurau lah dengan lecturer. Kalau tak, saya memang all the way saya akan fokus macam tanya apa yang tak faham, macam tu lah. So sebabkan tu dia contribute saya macam ada sekali tu sebelum saya masuk exam tu saya macam tak tahu nak study apa. So macam dah tahu apa yang macam dah dalam kelas tu. So macam lala macam scroll apa ni slide tu macam dah masuk buat, alhamdulillah dapat keputusan okey juga. Macam tu lah. Tips Belajar tips contoh. style Akif kan. Okay. So okay. So cara masing-masing lah kan. Hopefully cara you all ni berkesan dan mungkin boleh menjadi contoh kepada rakan-rakan ambil yang baik-baik kawan-kawan semua. Ambil Okay. yang baik je. Okay, so macam Laila dah second year kan, dah pernah melalui beberapa semester exam sebelum ni, dan even sebelum ni Laila ambil diploma sepaham saya kan. Betul. Jadi exam tu bukanlah benda yang terkejut, yang baru kan. Macam Betul, Akif betul. pun, kalau sebelum ni Akif apa, asasi ke matrix? Oh saya di rumah. Diploma juga. Okay. Ah. So maksudnya bukan kalau walaupun Akif first year bukanlah pertama kali menduduki exam. Pernah tak kalau ada sudi tak kalau nak kongsi? Pernah tak melakukan kesilapan, bukanlah kesilapan besar yang jadi failure dalam hidup, bukan. Maksud saya macam tersilap spot soalan ke, ataupun tersilap study lambat sangat ke, tertidur ke, contoh-contoh macam tu lah dalam final exam yang mungkin boleh dikongsikan dengan kawan-kawan yang boleh dielakkan lah oleh mereka semua. Ada Laila nak kongsi dulu? Okay, boleh juga. Laila punya cerita ni sangat luar biasa. Ini first time Laila pernah, sepanjang Laila belajar daripada diploma, kan dari diploma kita dah ada ambil final exam tu pun semua. Jadi daripada diploma sampailah ke degree, ini kali pertama yang Laila lalui, iaitu pada first year. Pada first year, Laila terlampau leka dan mungkin terlampau percaya yang sampaikan esoknya Laila dapat tahu yang Laila study salah. Meaning, contoh malam ni Laila dah study Python programming. Esoknya pagi tu Laila dapat tahu yang exam dia exam subjek lain. So Laila tak study pun untuk subjek exam tu, tapi Laila study untuk subjek lain. So kesilapan Laila kat situ adalah Laila tak tengok jadual yang betul. So bila tak tengok jadual yang betul, kita tak bahagi masa, kita tak plan kita punya days ahead, kita jadi macam tu lah. So bila kalau ada macam Laila, kalau ada macam apa yang jenis yang study last minute, make sure tengok betul-betul nak study apa. Sebab kalau tak nanti kicap dia hari exam tu kicap sangat. Tapi alhamdulillah manageable lagi lah. Boleh lagi. Ini yang semester sebelum ni ke semester lepas? First year, first semester rasanya. Tapi result okey Result okey walaupun begitu? Boleh masih okey lagi. Alhamdulillah kan. Okay, so Laila dah share dia punya pengalaman. Akif pula, kalau ni baru first semester kan? Yang sebelum ni mungkin waktu diploma ke, ada tak kesilapan? Kalau tak ada juga masa SPM ke contoh kan? Ada, mesti ada. Semua manusia buat kesilapan. Okay, cuba share. Kalau saya mungkin masa diploma macam saya macam pandang tak ambil berat sangat yang pakar-pakar kerja khusus. So bagi saya macam ni 5%, boleh score lagi kat exam. Sebab waktu SPM kan dia macam format dia lain. SPM dia yang final tu yang tentukan macam markah semua tu. Cuma yang different yang diploma atau degree, dia markah kerja khusus yang menyumbang kepada assessment semua tu. So saya pandang rendah yang tu. So sebabkan tu saya flop lah. Tu satu. Yang kedua sebab saya terlalu nak aim perfect. Terlalu nak imperfect. Sampai macam kalau macam tak dapat tu saya macam, sebab saya daripada SPM tu saya boleh orang kalau tengok keputusan saya tu macam keputusan yang cemerlang lah. So saya dari situ saya dah macam saya macam bagus. So masuk diploma saya flop. Itu macam terjadi. Kalau orang macam dikatakan digelar A student dapat macam fail, dia punya impact tu lain macam lah. Betul. So sebabkan
sebabkan tu saya terlalu aim perfection, itu buatkan saya down macam tu lah. Oh, faham. Okay, terima kasih berkongsi kan, sudi berkongsi Itulah. saat-saat kejatuhan tu kan. Jadi Betul. lepas dah mengalami kesilapan tu kan, so macam mana cara ataupun apakah yang Laila dengan Akif buat untuk tukar mindset ke ataupun tukar attitude ke supaya improve lagi for the coming semester ataupun sekarang ni? Apa yang telah dilakukan? Laila. Akif buat macam mana Akif? Akif Akif nak share dulu. Laila nak Akif share dulu. Okay. Yes. Yang kalau yang tadi dua masalah, yang satu tu just buat je lah apa semua kerja khusus, you commit all the tasks macam tu lah. Even 1% still counts macam tu lah. Even 1% still count. Just buat je semua and it will contribute to your final mark lah. Contohnya for lagi satu apa ya? Saya tadi mention satu perfection. Just keep moving forward lah. Just jangan aim terlalu perfect. Just kalau you tak tahu, memang you takkan tahu. Tapi you just keep moving forward. Along the way, mungkin you akan tahu. Mungkin ada dapat ilham tu, you baru faham. Tapi jangan aim perfect lah. Just buat je lah apa yang you boleh buat. Betul. Bila saya setuju dengan apa yang Akif cakap. Betul. Kita even if it's 1%, it's a lot. Kita mungkin tengok macam 1% je sikit, tapi 1% tu dia contribute to a lot of things. So kalau you ada assessment ke apa ke, you buat je walaupun you tak suka, you buat je. Sebab you mungkin dekat assessment tu lah yang boleh bantu you. Kalau you final you teruk, assessment tu lah yang bantu untuk dapatkan markah untuk you. So it's a good thing lah yang now kita dah sedar pasal tu. Betul, Laila pun sedar juga. Dulu pernah ada alami benda-benda macam tu juga. Terima kasih. Jadi bagus perkongsian Akif dengan Laila supaya saya tertarik bila Akif cakap masa SPM dia punya format lain kan. Kita lamsam, kita study bagai nak rak sepanjang-panjang daripada silibus form 4 sampai form 5 yang hujung tu lah penentu. Tapi adalah juga sikit-sikit kerja khusus tapi percentage dia tak sebanyak sewaktu start di IPT kan, di diploma, dekat degree. Jadi kepada junior-junior, adik-adik you all nanti jangan malas-malas datang kelas. Attendance pun ada markah, betul? Betul. Attendance kalau kita tak dapat 80%, kita tak boleh masuk final. Jadi kena datang. Tahu malas tapi datang je. Walaupun kelas pukul 8. Betul. Lepas tu lah yang susah sikit lah. Okey, tadi Akif dah kongsikan sedikit lah antara bantuan ataupun sokongan yang diterima adalah daripada keluarga bila balik kan. Alhamdulillah, rasanya Laila dan Akif dua-dua beruntung sebab rumah agak berampiran kan di kawasan Lembah Kelang. Kajang dengan Laila dekat mana? Puchong. Jadi boleh balik kan. Jadi ada sokongan daripada keluarga kan. Jadi apa selain daripada sokongan keluarga, apa lagi sokongan yang diperlukan ataupun yang amat membantu terutama sekali dalam minggu peperiksaan ni? Kalau misalnya Laila rasa kawan lah. Kawan tu memang support. Kalau you ada kawan yang jenis supportive, yang jenis mendukung each other, mendorong to be better, itu yang penting. Kita kawan kena pilih juga. Sebab ada certain kawan yang depan-depan dia macam tu. Depan-depan dia baik sangat. Depan-depan dia puji macam-macam. Tapi dia bila when it comes to nak tolong kita, nak share ilmu, dia kedekut. Itu ada juga. So macam ada kawan-kawan Laila yang ada kawan diorang yang kedekut dengan ilmu diorang. Kononnya diorang dapatkan sendiri. So you should get it yourself. Tapi bila kita share ilmu tu dengan orang, ilmu yang kita ada tu lagi berkat lah. So just share your ilmu. Whether it's hard for you to get it, whether it's not easy for you to get it, just share the ilmu. You dapat pahala. Begitu. So itu adalah kawan lah yang adalah sangat one of the reasons yang sangat penting juga untuk kita consider. Akif, sokongan, dorongan yang penting buat Akif selain daripada keluarga? Untuk saya, satu ialah kawan lah, sama seperti Laila, kawan. You enter here, you just buat baik dengan semua orang lah. Buat baik dengan semua orang, respect semua orang. And along the way, mungkin sebabkan respect and you punya baik,
you macam dapat macam kenalan baru atau dapat kawan baru, kawan yang boleh menolong you pun menolong dia pun menolong you. So sama-sama lah. Dan saya datang sini, saya ada macam kawan macam dalam pelbagai section. Dari section 1, dari section 5. So apa-apa yang macam ilmu daripada yang section 1 tak dapat, tapi section saya dapat, saya kongsi kepada diorang. Dan apa yang section 1 yang ada, dia kongsi kepada saya. So sama-sama macam exchange of values lah. So sebabkan tu macam sama-sama dapat bonding lagi rapat dengan keputusan tu, haraplah dapat lagi baik lah. Betul. Cuma satu je lah, when it comes to kawan ni, mungkin kita respect dia, kita baik dengan dia, tapi macam saya cakap, mungkin ada yang talam. Mungkin ada yang kita baik dengan dia, kita respect dengan dia, tapi at the end of the day, dia pandang kita tak macam mana kita pandang dia. So, pilih kawan tu pun salah satu benda yang patut kita tekankan jugalah. Tapi macam saya juga adalah few friends yang dapat exchange values tu macam mana Akif buat. So it's a good thing to have that friends lah, so that you could bond together and also receive information macam tu. Bagus, menarik perkongsian. Okey, sebelum kita berakhirkan, ada satu soalan saya nak tanya. Ada tak ada amalan-amalan yang special ke, mentera-mentera ke, ataupun zikir ke, ataupun apa-apalah yang biasanya dibuat, especially dalam final exam ni, untuk membantu you all dengan harapan dapat menjawab periksa dengan lebih bagus lagi ke, macam mana? Ada tak ada amalan-amalan kecil yang you all lakukan, kalau nak kongsi? Amalan kecil kalau Akif ada ke Akif amalan kecil? Kalau saya, sebelum final exam, saya guna macam senjata paling kuat. Saya minta doa ibu bapa lah. Betul. Sebab apa yang kita tahu, doa ibu bapa terhadap anak dia mustajab. So macam tu lah. Tapi itu pun kena ada usaha lah. Betul. Usaha apa yang Akif buat? Usaha lain segi macam commit lah. Macam jangan macam tak commit lepas tu final exam harap doa ibu bapa macam dapat A+ memang tak lah. Tapi Betul. macam kami macam along dari mula sampai sekarang just commit macam tu. Mungkin macam tak perfect. The way, the journey maybe not perfect, tapi you just keep moving forward and eventually it will turn out to be okay macam tu. Betul. Setuju. Usaha tu penting lah. So macam Laila, kalau macam Laila pula, when we talk about usaha, there is one thing yang Laila figure out. Macam dah lama dah Laila figure out, tapi maybe a few students tak figure out yet, is learn your learning style. Meaning ada student yang belajar jenis ambil tengok slide, baca boleh masuk terus faham. Tapi ada certain student yang dia kena tulis, dia kena baca satu-satu, fahamkan dengan lebih detail. Itu Laila. Itulah Laila. Laila kena tulis balik. Whatever information yang I receive from the slides, from the nota, Laila tulis balik supaya dia betul-betul masuk dekat dalam otak. Lepas tu ada juga yang macam tengok lagi senang faham kalau tengok mind map. So if you someone who lagi senang tengok mind map, you can continue using that learning style. So it's important untuk student to understand macam mana diorang belajar, supaya you tak buang masa untuk belajar cara lain yang tak tahu pun you dapat ke tak, you tak tahu pun you faham ke tak at the end of the day. So it's important lah to understand. Itu untuk Laila lah. So baguslah apa yang Laila dengan Akif kongsikan. Macam Laila cakap tadi, cara pembelajaran, learning style masing-masing berbeza. Jangan ikut kawan, jangan ingat macam kalau kawan ni belajar last minute dia boleh buat, kita pun boleh buat. Belum tentu lagi kan. Kita kena faham cara pembelajaran kita. Dan apa yang Akif dengan Laila kongsi ini juga adalah membuka mata kepada kami lah, pensyarah-pensyarah dan juga parents. Kami pun ada anak-anak yang lebih kurang sebaya you all. Jadi
Contohnya perspektif macam saya tertarik macam Laila kata waktu exam week pun tetap nak kena main game kan dan ataupun doom scroll sebab kadang-kadang perspektif kami ni macam kalau exam week sepatutnya you fokus on study je tak boleh kan. Betul. So kita mungkin tak faham benda-benda macam tu sedangkan itulah cara untuk you all release you punya stress kan. Okay, menarik. Terima kasih kerana berkongsi. Okay, Main jadi game banyak-banyak pun tak boleh juga. Jadi Hmm. kena kenalah control betul. lah kan. Betul. Okay, itu bukan lesen ya, bukan sebab Laila main game. Nanti ada yang pergi tunjuk podcast dekat parents, tengok Laila boleh main game, aku nak main game juga. Okay, so okay lah kita dah lama juga ni. Rasa macam nak konon-kononnya nak bersembang sekejap tapi menarik perkongsian Laila dengan Akif ni. So sebagai penutup kan, mungkin apa yang Laila dengan Akif nak kongsikan, peringatan kepada diri sendiri juga kawan-kawan. Okay, apakah perkara penting yang ingin Laila dengan Akif kongsikan ataupun pesan terutama sekali dalam menghadapi peperiksaan akhir ini? Kalau peperiksaan tu macam apa yang dah lalu, biarkan lalu lah. Just fokus yang akan depan lah. Sebab yang depan tu you boleh ubah. Yang belakang tu you dah tak boleh ubah dah. Itu satu. Yang lagi satu yang tadi Laila ada mention yang macam cara method belajar kan. Laila macam tu, orang lain macam tu. Tu lagi satu, just don't compare yourself to others lah. Sebab macam you in this line you macam you versus you, not you versus others. Betul. You macam jadi lebih baik untuk nak beat the you yesterday, macam itulah. So kita jadi lebih baik untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang lain. Sebab at the end of the day kita ada diri kita saja, kita tak ada orang lain kat dalam hidup gitu. Betul. Kalau macam saya pula, apa yang saya selalu ingatkan diri saya lah is that janganlah terlalu leka. Saya ada that habit to be very leka, tapi at the end of the day it eats me. Dia tidak menguntungkan pun. Jadi berpada-padalah when kita nak main game atau kita nak doom scroll, kita kena manage our time betul-betul and macam kita tak boleh lah nak terlalu into one thing juga apa semua kan. So that's one thing yang I would tell myself is to, when it comes to your exam, you might think it's something simple. You might think it's just writing what you have learned, tapi it's more than that. It's more than that, which means macam it's not just writing what you know, it's actually understanding. Sebab at the end of the day you nak kena apply all those information outside of this degree and diploma. So I think itulah, that's what I feel like I always remind myself is to not be to indulge into something yang leka. Syari, bila Laila cakap pasal final exam is about what you write kan, tiba-tiba terlintas satu soalan saya dapat sedar sebab orang di luar sana mungkin berpandangan bahawa kalau pelajar-pelajar di Faculty of AI ni kalau nak jawab exam ke, nak jawab assignment ke, mesti boleh guna AI. Tapi dalam exam saya tak cakap pasal assignment. Assignment tu cerita lain, cakap pasal final exam. Kalau dalam final exam AI tu, generative AI, ChatGPT ke Copilot ke Gemini berguna ke untuk you all waktu final exam? Cuba share sikit. Dia ada dua. Satu berguna, satu tidak berguna. Bila kita dah terlampau biasa guna AI, at the end of the day otak kita ni tak berkembang. So kita nak buat ayat tu jadi susah when it comes to final exam. Tapi how we can actually learn, how we can actually utilize AI tu adalah kita buat nota. And kita belajar daripada dia. So kita buat dia macam personal trainer kita. Ataupun macam kalau tahu notebook LM, mungkin boleh gunakan notebook LM tu buatkan nota untuk kita supaya kita boleh belajar dan bukan depends on ayat-ayat ChatGPT bagi untuk kita tulis dalam exam. Sebab at the end of the day kita tak ingat pun apa yang dia cakap. So bila kita belajar dengan AI, kita fahamkan instead of menghafal. Itulah. Thank you Laila for the tips kan. Akif? Saya rasa macam apa yang Laila cakap tu betul lah. Sebab apa yang kalau kita ikut 1% ChatGPT dalam exam kita pun blank juga. Sebab kita tahu menulis, tak tahu macam nak memfaham. So dari situ, apa yang student lain boleh buat,
daripada ChatGPT you tulis and then you cuba fahamkan and then you cuba mengajar orang. Sebab dari mengajar orang tu you mengajar apa yang you faham lah. You tak akan Betul. mengajar apa yang you tak ingat. Betul. Hmm. Mengajar orang tu pun bagus juga kan bila kita ajar kan. Contoh Laila bagi tahu Akif info yang Laila terima verbally, kita fikir, otak kita jadi berkembang berfikir. So kita akan automatically simpan apa yang kita cakap tadi tu. So it's a good thing lah. I agree with Akif. Yep. Okay, good. Bagus. So, jadi saya ingat benda yang kena ajar balik kawan-kawan ni masa zaman saya SPM berpuluh-puluh tahun dulu pun. So, masih lagi relevan mengajar orang lain walaupun dah zaman AI, masih lagi relevan. Kita buat group discussion, ajar orang dan sebagainya kan. Alright, so terima kasih banyak-banyak Laila dan Akif kerana berkongsi perasaan, berkongsi tips-tips kan sepanjang final exam ni, dan mungkin insya-Allah akan berguna untuk Akif dan Laila juga dan kawan-kawan untuk exam-exam yang ada lagi ni, berbaki beberapa exam sampai awal Februari. Okey, sebagai penutup, tadi saya dah share perasaan, tengah rasa apa, okey, pada mula podcast, dan sekarang, okey, apakah yang Laila hendak rasakan? Apa intention Laila untuk exam ni dan juga sebagai seorang pelajar FAI, apa yang nak Laila rasakan? Okay, untuk final exam ni Laila nak sangat-sangat rasa energetic sebab kita dah cuti kan, kita rasa lemau, kita rasa macam nak duduk dekat atas katil, nak main phone, tak nak buat apa-apa. So hasrat Laila is that Laila nak rasa energetic, rasa nak belajar tu sebab yelah kita bukan nak datang degree ni saja-saja kan, tu tak, kita nak actually learn something. So bagi Laila nak be more energetic, more focus and jangan leka sangat lah. Jangan leka sangat. Okay, thank you Laila. Akif, nak rasa apa Akif? Saya rasa mungkin tenang kot. Setuju. Tenang. Betul. Itu je. Sebab kalau macam happy sangat macam tu juga. Happy is like a spike. Tenang dia macam stabil. So even though yang macam your life macam tak ada macam excitement, but it's okay as long as macam neutral pun okay. As long tak ada benda buruk happen. Betul, setuju. Saya pun nak rasa tenang juga ni, stress juga. Amin. Semoga apa juga yang dirasakan dan juga semoga final exam yang telah diambil untuk Akif semalam dah ada paper, Laila pun akan ada paper besok dan seterusnya. Semoga berjaya buat Laila, Akif dan juga kawan-kawan seluruh FAI dan juga seluruh UTM, dan saya rasa musim final exam ni di mana-mana universiti semoga berjaya hendaknya. Yang penting usaha, okay, dan tawakal insya-Allah. Okay, terima kasih sekali lagi banyak Akif dan Laila atas perkongsian. Mungkin di masa hadapan kita boleh berkolaborasi lagi dalam podcast dalam topik yang lain pula. Boleh. Terima kasih sangat-sangat kerana menjemput Doktor. Terima kasih Doktor. Semoga apa yang kita orang share ni boleh diterimalah, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Okey, itu saja daripada kami 5 podcast series topik demam final exam. Semoga kita jumpa lagi di masa depan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Innovating intelligent future.